So bila duduk tidur tu, lampu hanya buka dalam bilik adik dia. Adik dia tidur tak tutup pintu. So lampu daripada bilik adik dia tu menghala pacang kat ruang tamu. Sama-sama gitu je lah. And then aku tak tidur mana lagi. Cuma aku duduk dengar earphone. Aku rasa masa tu jadi aku tak pakai telefon, aku dengar earphone sahaja. Dan aku terlelap-terlelap gitu dah. Lepas tu aku macam nak tutup lagu yang ada di telinga aku tu. Aku buka lah mata sikit sebab aku nak tahu dia tidur dekat mana, pucuk tu ke pucuk tiga. Tak ada hidup agama. Begini. Bodoh. Pergi. Bodoh. Kita tidur atas latar tau. Jaipong. Aku tak tahu lah Jaipong. Dia lah macam menari. Kau tahu tak ya sama ni? Belum dah sana. Jauh. Oh shit. Kaki dia, kaki kiri tindih kaki kanan, berdiri memang lain macam. Ya. And then dia duduk gini. Ada personality? Aku duduk, aku tidur, aku nampak di ujung kaki aku lah. Ya. Nampak sama-sama gitu lah. Nampak bayar lah. Nampak. Shit. Aku tak tutup lagu. Aku tidur terus. Aku tak tidur. Aku ibaratnya pejam mata lah. Aku pejam terus. Sebab kita orang buah pun sampai pukul apa dah. So kalau aku lolok pejam mata pun maybe dalam sejam dua macam sedar bangun lah. Cerah dah. Okay. Esoknya kan hari aku balik lah. So aku balik. So bila aku balik, sebelum aku balik tu, dia mari dekat dengan aku. Dia tanya, adik nampak ke mana? Gitu. Adik nampak ke? Jujur. Kalau tak jujur, abang tak atas balik. Abang tak atas balik mu. Sedangkan malam tu, aku lupa nak ayat kamu. Bila dia royak dia ada sakit, dia ada sakit termasuklah psikologikal. Dia tunjuk dalam peti dia ada ubat. Memang betul ada ubat. Ubat untuk mental lah. So, orang mental ni babe, mu kena ikut angin dia, mu kena ikut gaya dia. Kena ikut mainnya dia. Mu kena ikut mainnya dia. Mu jangan letang angin dia. Letang angin dia mampus lah. Mu kena follow whatever apa yang dia nampak, mu iakan je. So bila dia tanya aku nampak kodok malam, mu rasa mu nak jawab kawan.